Saya nak tanya Datuk Seri mengenai adakah benar KFA ada berhutang dengan 11 syarikat swasta yang berjumlah 14.9 juta. Isu ini dah tular dalam media sosial. Harap Datuk Seri boleh bagi sedikit pencerahan. Okey, jap aku ke depan sikit. Okey, lepas tu kawan ni pun balas, tak pun. Hutang lama dengan LHDN tu sajalah bayar ikut jadual. Hutang apa 14 juta tu? Dalam 3 tahun saya jadi presiden ni, tak ada buat hutang apa-apa. KFA boleh beli banglo sebuah buat office KFA. Okey, ada lagi screenshot ni. Okey, nampak ni. MB Sanusi. Kawan hak yang tanyakan soalan tu, dia save MB Sanusi. Kalau hampa rasa dia nak balun Sanusi ke apa ke, hampa ambil nombor telefon ni,